Hi guys. So, welcome back to our channel. Assalamualaikum semua guys. Okay, welcome back to our channel, Syabila Channel. Peace, yo. So, hari ni guys, kalau korang tengok ni adalah kawasan ruang tamu saya. So, kita orang akan tengok TV lepak-lepak kat sini lah. So, kalau bahagian makan tempat lain dan sebagainya. So, kali ni sorry, bulan puasa ni suara memang tak ada sangat. So kali ni korang baru je tengok kita punya konten sebelum ni. Korang boleh tengok, check out kita orang punya kita orang unpack semua kotak-kotak, kebanyakan kotak lah. Tapi tak banyak juga yang kita orang tunjuk sebab slowly saya buat sorang-sorang apa semua susun. So settle. Tapi untuk bahagian dapur, kita orang sebenarnya buat kita nak buat video tapi sebab panas sangat kat dapur, tak ada kipas apa semua. So saya decide saya tak buat video, tapi saya akan tunjuk hari ni layout dapur saya. Bila kita orang dah susun apa semua, dapur kita orang still rasa macam tak best. The vibe macam alah semak-semak macam tu. So sebabkan ada kesemakan itu, Bella decide Bella nak beli sesuatu yang boleh insyaAllah boleh bantulah untuk kurangkan kesemakan itu. Jom, nak tunjukkan korang. Okay, Bella beli ni daripada TikTok Shop. Okay, nanti Bella tunjukkan korang sebabnya kan rempah Bella tu kan, Bella pergi DIY tau, pergi DIY dekat Eco Shop. So kita orang ketuk skru apa semualah. Tapi bila orang pakai nampak macam dia makin lendut sebab saya punya rak tu adalah kaca. So memang dia dah lendut macam tu, memang takutlah lama-lama nanti dia runtuh, macam pecah kan. So better saya dapatkan sesuatu yang insyaAllah boleh bantulah. So nanti korang akan tengok. Jom kita unboxing dulu, kita pasang dulu. Okay, jom tengok sama-sama dengan saya. Alright. Aku tidak dia akan panas je. Kat dapur tu panas. Kita orang tak decide lagi nak pasang kipas atas ke ataupun nak pasang kipas yang dekat dinding tu kan, dekat kat tepi macam tu. So, korang tengok dulu apa yang saya beli. So, ni dia punya perkakas, skru dia. Lepas tu, sebenarnya dia viral bambu. Okay, so yang ni senang gila. Saya tengok dia macam boleh tahan lah untuk saya punya barang rempah. Kita try pasang sendiri. Sekejap korang. Habuk Okay, jom. Okay, so sekarang ni. Guys. Siap guys. So nanti saya letak macam ni. Tarik. Macam tu. Cantik kan. So now last one. Kita akan pasang dekat sini pula. Untuk penghalang dia lah. Jom.
Okay guys, nampak tak? Situ. So ni boleh cabut. Kita cabut dari depan ke dari belakang. So kita nak tukar kat bawah bahagian ni. So kita nak letak rug tu dekat sini lah. Juga dengan yang ni. Ada baju gunting tapi malas betul. Okay. Letak dulu. Cantik sikit. Okay. Duster tu letak dalam ni. Okay guys, dah siap dah. Saya dah susun dah yang tu cantik. Kawasan tu kawasan untuk saya potong-potong. Kawasan tu semua untuk saya punya periuk. Kalau kita masak, nanti kalau kita masak kan, just plug in dekat situ ada Swiss, dekat sini pun ada Swiss. Boleh je nak plug in kat mana-mana. So dah well organized dah. So itu saja. Sekejap. Okay guys, thank you pada semua yang watching, yang tengok saya punya video. Terima kasih tahu untuk support saya. So ini adalah bambu yang terbaru yang saya beli. So ni mostly kita akan tengok berapa lama kita boleh pakai. So itu saja untuk konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Syabila channel, peace. Jangan lupa komen, like, subscribe. Ting ting. Pagi-pagi dah start gelap, cara orang pun tak tetap. Family challenge sampai komod, muka penuh tepung janji, konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel, anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa Creole life, tak pura-pura, kalau tengah drama pun tetap mesra. Syabila channel peace show, kalau tak tidur mati rindu bro. Like, comment, share dan follow, sebab di cinta kita satu dunia nak tahu.